Assalamualaikum. Okey. Aku nak share sedikit lagi penerangan tentang steering steering van ni. Ni. Yang ini dia panggil steering wheel. Daripada steering wheel turun pergi steering shaft. Steering shaft dia akan pergi ke steering box. Okey, daripada sini semua dia dah berkait-kait dah. Dekat sini dia ada bearing kat sini dalam ni. Lepas tu ada coupling dekat sini. Coupling, jointer, terus ke bawah pergi steering box. Aku cerita sedikit berkenaan dengan steering Steering free ataupun free play ataupun steering kosong. Ni steering box Sekejap aku tunjuk biar korang faham. Ni steering box. Ni steering box. Daripada steering box dia akan pergi lagi dekat sini. Ni. Steering box dia pergi kat sini. Ni dia panggil tie rod end juga, tie rod end pendek. Ni ada dua. Satu dan dua. Okey, ni satu lagi aku tunjuk dua. Daripada sini dia pergi lagi dekat bell crank. Bell crank ini pun selalu free play. Daripada bell crank dia pergi dekat sini, dia pergi dekat center rod. Ni center rod center rod. Tu. Center rod. Yang ini nama dia adalah, sekejap aku tunjuk sebelah sini ni. Daripada sini dia ada lagi kau tengok tu. Sini pun dia dah bermasalah ni tengok Saya tunjuk ni. Macam mana dia padu, ini pun dia dah out dah. Okey, dia pergi dekat sini, tairo yang pendek pergi ke knuckle. Ni knuckle So semua ni akan berkait ni. Ni dia panggil low arm. Dalam low arm ni ada satu bush. Lepas tu pergi ke ball joint besar, ball joint bawah Ni ball joint bawah. Ni ball joint atas. Lepas tu pergi dekat upper arm. Upper arm ni dalam ni ada bush, atas tu ada ball joint. Ni ball joint kecil ni. Dia panggil ball joint atas ni ni ball joint atas. So, itu sebelah kanan sebelah kiri pun sama. Aku ulang lagi pemandangan ni daripada sini. Ni ball joint atas aku terangkan. Ni ball joint atas, ini tadi bell crank. Bell crank ini pun selalu free play. Ni nipple dia pun dah terbang. Nipple pun dah tak ada dah. Ni. Ini semua nak kena padu ni. Tadi kita check ni ada goyang. Kita check tadi dia ada goyang. Lepas tu pergi ke absorber. Lepas tu dekat belakang ni ada satu lagi. Ni dia panggil caster Dekat caster ni pun ada bush. Caster pun ada bush. Semua ni nak kena padu bos. Barulah handling dia sedap. Semua tu nak kena padu. Ini untuk yang sebelah kanan. Ni bojong atas tadi. Lepas tu bojong bawah. Ni. Lepas tu aku tunjuk pula sebelah kiri Sebelah kiri pun sama. Tapi daripada center rod tadi, dia akan pergi kat sini. Ni nama dia idle arm. Ini kalau aku tengok pun brand dia juga. Okay. Ini pun nampak tu taruh yang panjang, taruh yang pendek. Pergi dekat ni apa nama ni, aku lupa lah nama dia. Knuckle ni knuckle. Seketul ni dia panggil knuckle. Ini bojong atas, sebelah kiri. Ini upper arm. Upper arm ni yang selalu free adalah upper arm bush. Absorber sama juga caster. Caster pun ada bush kat situ. Semua ni nak kena perfect barulah dapat handling yang padu. Lepas tu hantar alignment dan chamber. Okey. Kenapa kita kena buat alignment? Kenapa kita kena buat chamber? Wajib chamber kat sini dia punya adjust. Adjust dekat sini. Ini kena tayar yang buat. Supaya tayar tak makan dalam atau makan luar. Selalu kan tayar makan sebelah sini, dia bagi makan luar. Ni sebelah dalam. Itu semua nak kena set. Terima tu.